Guys, semalam saya benar-benar tersentak apabila mendengar titah Sultan Sharifuddin Izdrin Shah, Sultan Selangor yang menyatakan rasa duka citanya dan murkanya terhadap rancangan kerajaan negeri Selangor untuk membenarkan penternak babi berskala besar di Kuala Langat sebelum dipindahkan ke Bukit Tagar, Hulu Selangor. Ini bukan kali pertama Tunku menegur kerajaan negeri. Ini adalah kali yang ketiga. Sebelum ini isu banjir, kemudian isu lambakan sampah dan kali ini isu ladang babi berskala besar. 3 kali teguran diraja terhadap sebuah kerajaan negeri yang sering mendabik dada sebagai sebuah negeri yang paling maju dan paling kaya dan paling berprestij di Malaysia kononnya. Tapi malangnya kemajuan atas kertas tidak selari dengan kecekapan mentadbir. Inilah hasilnya apabila negeri kaya jatuh ke tangan mereka yang gagal memahami denyut nadi rakyat negeri Selangor. 3 hari sebelum titah Tunku itu, Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, IR Izham Hashim daripada Parti Amanah ini telah mengeluarkan kenyataan media bahawa kerajaan negeri bercadang memindahkan semua ladang babi ke Kuala Langat sebelum disatukan secara berskala besar di Bukit Tagar menjelang tahun 2030. Cadangan